Okey, kita ada sematkan beberapa jenis khat. Yang pertama kita tengok khat sulus. Untuk kalimah Allah ni sepatutnya yang ni dia luaskan lagi. Dekat sini mesti boleh isi satu titik. Masuk ke dalam. Satu aras yang sama. Jadi turun. Ni berhenti sama tinggi kat sini. Jadi hak ni berhenti satu titik. Kaf ni kena diluaskan lagi. Tak cukup ni. So kita kena luaskan lagi. Ni. Satu, dua, tiga. Satu, dua, satu. Terlebih pula dawat. Ni kena panjangkan lagi. Mim. Sini mesti melengkung ini dia keras. Dua titik dia patah. Sini jangan nipis macam ni. Kena panjang lagi. Semua huruf ni kecil. Short ni okey. Sebelah kanan berhenti tinggi. Kemudian mangkuk dia. Macam tu. Jadi kita nampak dia macam apa? Macam mata waw ni. Cuma dia terbalik dan dia besar. Dan sini satu titik setengah. Kepala waw. Saya menggunakan mata pen yang sama besar. Jadi huruf ni kecil semua. Fa ya ni kepala ni kena besarkan lagi. Ni kena ke depan lagi. Dan kena luaskan lagi. Okey. Ini dah tak ada lubang ni. Yang ini pun tak sesuai macam ni. Saya tak tahu ini ada mim alif ataupun nak bercantum dengan ain ni, saya tak pasti. Kepala ain ni pun kena diluaskan dan yang ni ke situ.
kena jaga kat sini, kena bulat ni. Dan ini dah bersegi. Sini mesti nipis. Seolah-olah yang ini saya ambil far ni, jadi naik sikit, nipis kat situ dan naik. Dia turun satu. Baris ni kena perhatikan balik, mungkin tengok balik buku rujukan dan sebagainya. Yang ini kalau bentuk dia macam tu, ya, dia nipis. Okey, kita tengok pula nasah. Saya gunakan pen yang lebih besar, ataupun saya cari yang pen sama. Okey, lebih kurang sama. Ekor ni kena jagalah ya, dia jangan tebal macam ni. Panjangkan lagi. Ini terlalu rapat sangat ya. Raw wall macam tu. Wall letak kat sini. Jadi dia ada jarak antara huruf tu, kena jaga jarak dia. Ain. Okey. Zai 1/2. Ha. Ya. Banun tu. Kalau nak buat banun, shot ni panjangkan. Seperti ni. Salah pula.
Sebab kalau short tu pendek, nanti takut berlanggar dengan lamha tu. Okey, bentuk lengkung ni kena dijaga. Turun 2 titik ke sini dan paling rendah kat sini. Dia turun, lepas tu baru dia naik. Kalau macam ni terlalu pendek. Okey, untuk khot rekaah, dia punya sudut ni tak betul. Jadi bila tak betul, semua huruf nampak tebal. Okey. Jangan terlalu rapat. Macam ni terlalu rapat. Dia mesti ada jarak 1 titik. Alif. Khairan dia bukan macam itu. Dia tak ada naik macam ni. Itu dah jadi dal. Kalau kita naik macam ni, dia akan jadi kha dal. Yang ini okey. Cuma dia tak naik macam ni ya. Macam tu. Mim tu kena jelas kepala dia. Kaf. Ini nipis ya. Ini dia terbuka ni, patutnya dia pergerakan dia akan menutup bentuk kaf tu. Lakum. Okey, macam tu. Garisan. And then rekaah dia tak perlu baris, kecuali mungkin tanwin dengan sabdu. Itu saja. Yang lain tak payah baris. Dan bila kita buat semakan, jangan sesekali buat nota-nota macam ni ataupun soalan kat sini sebab dari segi adab untuk buat semakan tu, saya belajar saya tak pernah buat macam tu. Kalau ada persoalan, itu kena tulis kat tempat lain ataupun kertas lain. Okey, saya akan buat mengikut kaedah Turki Muhammad Izzat lah. Mungkin yang ini kaedah Mesir ke ataupun kaedah Baghdad, itu saya tak belajar. Mungkin adalah saya belajar sikit kaedah Yusuf Zannun, cuma yang tu dia dah banyak lupa. Mungkin dia lebih ingat Muhammad Izzat. Jadi kullu dia kecil macam ni je. Okey. Ni garisan. Dia mesti ikut garisannya. Kullu amin. Mesti dia
bila Dewani ni dia kena ikut garisan, dia tak boleh atas bawah. Kecuali mungkin adalah bentuk-bentuk lain ataupun kaedah lain tu, ataupun yang ni nak buat macam ni pun boleh. Okay. Nah, yang ni dia tak tinggi macam tu ya. Dia tinggi sikit je daripada kepala wow ni. Antum ni dia tak ada kepala macam ni. Ni satu cara. Ni garisan. Ataupun macam tu. Ini dah jadi lam ya. Di garisan ba, kha, ya, ra. Kita tak buat macam ni. Ini jadi lam. Macam tu. Kalau kaf ni, kita kaf contohnya kita buat macam ni. Dalam Dewani ni ini lam. Kalau kaf macam tu. Tak buat benda ni pun tak apa ya. Yang tanda kaf ni tak letak pun tak apa, sebab dia akan jadi, sebab kita dah tahu bila ada tangkai ni jadi kaf. Okey, itu saja. Dan Dewani dia tidak ada hiasan, dia hanya hiasan sabdu tanwin ataupun hamzah. Dia tak ada baris-baris tu. Itu dah jadi Dewani Jali. Okey, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.